Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kalau kita nampak Sena Sina ni. Okey. Ini semalam punya kita nampak semalam ialah 894 ni. 089426. Kita tengok dari segi trend dan momentum dia. Kalau kita perhatikan cuba kita observe untuk Sena ni, dia masih lagi uptrend bullish area untuk ketiga-tiga time frame masih lagi bullish area. Cari buy position lah. Okey. Kemudian kalau kita tengok momentum 4 hour dia ada momentum. Nampak isu hijau pekat lah. 1 hour momentum dah kurang, reduce, dia lagi kurang lah. M15 nampak macam ada nak create momentum tapi tak pasti jadi dia akan create momentum. M15 berjangkit dekat 1 hour ni kan, berjangkit kat 1 hour. Bulan okey. Sini akan hijau. Ni pun dia akan follow power akan hijau ni. Tapi tak usah risau sebab trend dia masih hijau lagi. Kita JBK lah. Okey, cuma kalau kita nak buat sedikit penandaan dari segi dari segi nak letak resistance lah, support resistance. Dia support dia kat sini lah. Dia kalau di trace pun dia tak lebih tu. Di trace kita boleh kata support di sini lah. Support dia untuk 4 hour kat 1 hour je. Okey, itu untuk Sina. Kalau untuk Fabrinet nak FN, kalau ikut dari segi Fabrinet ni, okey, dari segi Fabrinet ni okey, kita tengok dari segi Fabrinet. Okey, 4 hour ni dia ada uptrend lah, bullish area. M15 pun masih bullish area. Semua dia masih bullish, jadi tak perlu risau lah. Cuma trade kita di M15 lah. Kita punya trade mungkin boleh tunggu dia jatuh sini, dia terus naik sebab semua trade adalah hijau. Cuma dari segi momentum pun ada momentum. Time frame besar ada momentum. Time frame 1 hour dia retest sekejap. Ni 15 dia retrace, tak ada momentum lah. Okey, kita letak harga semasa ialah 610. Kalau tadi Sina tadi berapa?
Harga semasa Sena CIE N. Sena tadi harga semasa dia ialah 494. Lebih kurang lah 494 Okay, itu saja untuk update untuk Sena dan juga Fabrinet. Kita cuba fahami perjalanan Sena dan Fabrinet ya. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.